Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita pun dah memasuki tahun baru, tahun yang ke-2026. Semoga urusan kita semua dipermudahkan. Semoga tahun ni menjadi tahun yang lebih baik lah untuk kita. Jadi sedikit saya macam nak tunjukkan sedikit kita punya office Madkhal. So, anda boleh lihat kat situ, ini kita punya hall. So yang ni kita buat. Komen lah kalau cantik ke apa kan, boleh komen. Kalau ada lagi idea-idea apa yang korang nak bagi, boleh just tulis je dekat komen. Kemudian saya nak tunjuk juga kita ada tempat kita punya recording lah, kita punya setup. So kalau anda tengok yang dekat dalam apps tu kan, dia punya setup tu kenapa cantik sangat kan. So kita tengok. So inilah setup kita. So setiap kali shooting ke rakaman Asatizah yang datang, so kita akan buat setup kat sini lah. So kalau perubahan setup ke apa semua dekat sini, konten ke shooting ke semua dekat sini. Jadi sedikit saya nak beritahu untuk 2026 ni, insya-Allah Madkhal, kami juga mohonkan doa anda, support anda untuk Madkhal. Jadi untuk 2026 ni kami target untuk setiap bulan tu, ni untuk sajian untuk anda juga, kita nak release 2 konten setiap bulan. Dan konten dia berbeza-beza. Kita dah draft dah, kita dah ada dah plan kita. Bulan ni kita konten apa, especially untuk Ramadan kita dah sediakan ada slot-slot yang menarik untuk anda. Jadi mohon doa anda dan sokongan anda semua yang melihat, boleh share video ni, boleh repost ramai-ramai, boleh komen. Doakan amin untuk kami. Semoga Madkhal untuk 2026 ni menjadi lebih maju dan terus berkembang. Tujuan utamanya adalah untuk memberi manfaat dan dakwah kepada anda semua. Terus doakan untuk kami, semoga Madkhal dan masyarakat terus berhubung untuk kita membentuk satu komuniti yang berilmu dan terus cintakan ilmu, insya-Allah. Doakan kami. Kalau anda suka konten tadi, jom sama-sama kita claim voucher di bawah untuk dapatkan 10% diskaun langganan aplikasi Madkhal. Okey, saya nak tunjukkan cara nak claim kod tadi. So, kita dah jadi ahli percuma, scroll kat bahagian bawah, tekan langgan sekarang, lepas tu masukkan kod tadi. Kalau masukkan kod, tekan anak panah kat sebelah ni, sampai dah kod valid, dan harga pun dah jadi bertukar. Kemudian dapatkan sekarang, terus tekan subscribe.